Penyokong bola sepak tanah air berasa terluka, marah dan kecewa. Perkara itu ditegaskan Menteri Belia dan Sukan Hanayo berhubung pendedahan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA berhubung kelayakan 7 pemain warisan negara. Menurut Hana, FAM tidak boleh berdiam diri dan persatuan itu perlu melengkapkan proses rayuan, mengumumkan hasrat untuk merayu dan memfailkannya. Tegasnya, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM perlu menjawab dengan jelas segala pendedahan yang dilakukan FIFA. Hana membuat komen itu selepas membaca alasan penghakiman FIFA yang mendapati tempat lahir asal datuk dan nenek 7 pemain warisan Malaysia tidak sama dengan dokumen asal yang dikemukakan ketika proses pendaftaran pemain terbabit. FAM dilaporkan akan membuat rayuan rasmi kepada FIFA dan mengesahkan telah menerima dokumen penghakiman penuh daripada FIFA berhubung tindakan itu. Menurut FAM, semua dokumen serta bukti sokongan berkaitan isu itu telah lengkap sepenuhnya dan sedia untuk dikemukakan kepada FIFA dengan kadar segera. Sebelum itu, FIFA mendenda RM1.8 juta terhadap FAM dan menggantung 7 pemain warisan Harimau Malaya berhubung isu terbabit.